contoh muka surat 91. Okey, contoh muka surat 91, sila semak. Okey, kita ada persamaan. Kita ada persamaan pertama, persamaan kedua, 3, 4 dan 5. Okey, ada 5 persamaan di sini. Jadi kita lihat baca soalan. Okey, biasanya macam tadi saya kata, persamaan yang pertama ini adalah ini adalah kita merujuk kepada paksi X. This one yang kedua pada paksi Y. Okey, so kita akan selesaikan 3 persamaan yang berikut. Okey, kita lihat sekejap Okey, persamaan kita yang ketiga. Persamaan ketiga iaitu kita ada X tambah Y lebih kecil atau sama dengan 25. Okey, bila dapat ini, kamu terus gantikan X. Apabila X sifar, maka Y kita sifar tambah Y sama dengan 25, iaitu Y kita adalah 25. Sama juga jika kita gantikan Y sama dengan sifar, maka X tambah kosong sama 25. X kita juga 25. Okey, bila ada X dengan Y, biasanya kita punya paksi adalah seperti ini. Ia memotong pada pintasan X dan pintasan Y. Okey, yang mana kat sini adalah 25. Di sini juga adalah 25. Okey, manakala jika kita lihat untuk persamaan ketiga dengan keempat ni, dia lebih kurang sama. Jadi persamaan ketiga pula, keempat dan kelima. Silap sikit. Okey. Keempat dan kelima dia lebih kurang sama. Iaitu kita ada Y lebih kecil sama dengan 4X. Manakala persamaan kelima 3Y lebih besar sama dengan X. Okey. Bila dapat yang ini, ia adalah satu garis yang memotong pada asalan. Okey. X, Y. Apa-apa dia akan potong asalan. Asalan titik asalan 0, 0. Ia sama. Okey, gambar rajah dia akan potong, memotong asalan. Sebab kalau kita tengok yang persamaan ketiga ni, kita X dengan Y dia bergabung. Okey, dia bergabung, itu yang satu memintas kepada paksi Y, satu lagi memintas pada paksi X. Okey, tapi yang ini tidak. Dia akan memotong pada titik asalan. Okey, pada titik asalan. Iaitu bila kita declare, nak tahu macam mana, kita lihat. Dekat sini dia bagi 5. Okey, 5. Jadi 5 ni kita darab dengan 4. Okey, jelas Kalau macam mana kita nak kira, kita tengok 5 darab dengan 4, kita ada 20. 5 darab sini 5. Lepas tu yang ini pula, kita tengok ini 3 kan. So maksudnya kita darab 5. Jadi sekarang ni Y kita singular. Yang bulat yang sini X kita singular. Maka Y kita akan dapat 20. Kita akan ambil 20. Okey, sebab kita nak cari X. Jadi apabila Y 20 sama dengan 4X, maka awak akan dapat X sama dengan 20 bagi 4. X adalah 5. So koordinat yang pertama di sini adalah 5 dan juga 20. Okey, untuk dapatkan titik yang lain, koordinat lain, kita ambil yang besar sikit. Kita darab 2. Yang tadi jadi 20 kan. So kita buat pula 40. Jadi bila 40, kita gantikan Y 40. 40 sama dengan 4X. Maka kita akan dapat X sama dengan 40 per 4. X kita adalah 10. Jadi koordinat yang kedua adalah 10 dan juga 40. Nanti kita akan tengok gambar rajah graf kita. Okey, manakala ini dia sebab darab 5, maka X singular akan menjadi 3 darab 5, 15. Jadi kita gantikan apabila X 15 sama dengan 3X, maka 3Y, 3Y, maka Y kita adalah 15 bahagi 3 sama dengan 5. Koordinat yang pertama 15, 5. Okey, kita darab 2 macam tadi, sama juga kita darab 2. Jadi darab 2 40. Jadi X kita yang baru adalah 30. Bermaksud 30 sama dengan 3X,
maka X kita adalah 10. Jadi koordinat yang kedua adalah 30, 15. Itu untuk kalau kita plotting. Okay, untuk plotting kita nak plot. Jadi kita lihat dia punya graf sebab dah ada kan. Okay, graf dia. Okay, kita rujuk pada graf. Harap-harap graf saya yang betul. Saya rasa bukan graf yang ini. Sekejap Okay, ini graf kita. Ini graf kita. Okay, kita ada tadi persamaan yang pertama. Kita lihat persamaan pertama kita. Apa ya persamaan pertama? Iaitu kita ada X lebih besar. Lebih besar ke lebih kecil? X lebih besar bersifar, maka kita akan refer di sini. Ini, dia akan ganti X sama dengan sifar. Nampak Bila X sama sifar, maka arah dia ke atas. Okey, nampak? Sebab dia positif. Okey, apabila Y lebih besar sama sifar, iaitu ini garis kita, iaitu Y lebih sama dengan sifar, maka garis dia ke kanan. Tengok paksi kita. And then kita ada persamaan X tambah Y lebih besar, lebih kecil daripada 25. So, persamaan kita adalah yang ini, yang garis hijau. Jadi kita tulis X tambah Y sama dengan 25. Sebab dia memotong pada 25 di ke atas dan juga 25 di bawah. Okay. Lepas tu, arah dia kenapa? Oleh kerana ia kecil, negatif, maka buat anak panah ke bawah. So, kita dah jumpa 3 di situ. Okay, kita lihat pula apabila Y lebih kecil daripada 4X. Mana Y lebih kecil daripada 4X? Yang ini garis kita. Y sama dengan 4X. Apabila dia lebih kecil, arah dia ke bawah. Okay, the last one adalah 3Y lebih besar daripada X. Okay. No. 3Y lebih besar daripada X. Maka ketaksamaan yang kamu kena tulis adalah 3Y sama dengan X. Okay. Oleh kerana Y besar, maka anak panah ke atas. Oleh demikian, maka lorikan yang kita ada adalah di sini. Jangan lupa huruf R kita. Jangan potong R kita buat R. Okay, jelas So, jelas kenapa dan mengapa.